Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak masak daging kicap. Jadi mula-mula kita letak minyak. Okay. Kedua, kita masukkan bahan-bahan tumis. Dan bahan-bahan tumis ni kita menggunakan bawang putih, bawang merah, bawang besar dan cili padi. Kita boleh masukkan dah sebab minyak dah panas. Kita rasa-rasa. Slowkan api sikit. By the way, kita lupa nak cakap, kita menggunakan halia juga. Jadi halia pun berfungsi untuk wangikan satu-satu ni sebelum kita masukkan daging. Jadi ni kita buat kuah dia dulu. Okey, ketiga kita slowkan api sedikit. Lepas tu kita dah boleh letak kicap. Kita akan letak kicap manis. Sedikit sos tiram. Sedikit sos tomato. Kita kacau-kacau. Setengah cawan air. Okey, sedikit gula. Sedikit garam. Dan sedikit lada sulap. Okey, it's time tu kita masukkan daging rebus yang dah dicincang-cincang. Kita kacau-kacau. Kuatkan api. Okey, lepas tu kita letak cili. Okey, ini untuk portion lah. Untuk tambahan lah. Lepas tu kita kacau-kacau. Kita biarkan dulu. Kita tutup. Jadi tengok. Wah, cantik. Ni kita dah boleh angkat lah ni. Kita dah biarkan dia dalam 10 minit. Tengok. Kita dah biarkan dia dalam 10 minit. Tengok guys, cantik guys. Okay. Kita dah boleh angkat. Boleh matikan. Okay, dah boleh angkat. Wah. Tengok guys, daging black pepper guys. Black pepper guys. Okay, by the way guys, kita ada tetamu. Jangan pakai aku. Dah jadi guys. Aku bawa lari. Cantik guys. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi aku ada tetamu, kawan aku, Saiful, di makanan Malaysia. Daging masak kicap. Lepas tu aku dengan Saiful digunakan air kosong. Kerana apa? Kerana apa kami dibukakan dengan air
Sebab kurangkan manis dalam minuman, kedekan manis dalam senyuman. Kerana yang manis itu kami. Jadi sampai jumpa. Bye bye.